Korang pernah tak niat nak tolong kawan yang terkena buatan orang, tapi last-last korang yang dituduh jadi punca dorang putus tunang? Ini kisah benar Ina masa travel berdua dengan kawan baik dia. Satu malam, dorang singgah bermalam kat rumah sewa kawan dia di Teluk Panglima Garang. Tapi baru je Ina langkah masuk kaki ke dalam rumah 2 bilik tu, Ina terus rasa vibes meremang yang sangat berat dan janggal. Langkah Ina terhenti kaku kat pintu bilik. Kawan dia yang tahu Ina ada deria ke-6 pun terus pucat lesi bila tengok muka Ina berubah. Pukul 1.30 pagi, baru je dorang tepuk bantal lelak mata. Grang! Ada bunyi hentakan benda berat yang sangat kuat ke atas bumbung zinc. Benda tu berlanjutan sampai pukul 3 pagi. Padahal tak ada ribut, tak ada hujan. Masa itulah kawan Ina buka cerita. Rupanya, tunang dia pernah mimpi ngeri makanan kenduri kahwin jadi basi. Lebih teruk, ayah kawan Ina ni tengah sakit misteri yang doktor pun tak tahu penyakit apa. Ayah dia makin kurus, mata kabur, tapi selera makan membuak-buak. Firasat Ina kuat mengatakan ni semua angkara dengki sanak saudara sendiri. Sebab Ina makin sakit, dorang cut short percutian dan balik semula ke rumah sewa. Malam tu, masa kawan dia dah tidur, Ina lipat baju kat ruang tamu. Tengah syok lipat baju, mata Ina terpandang ke arah bilik kedua yang gelap dan kosong. Kat bawah ampaian baju dalam bilik tu, ada seorang budak berkulit hitam legam sedang duduk bertinggung merenung tajam ke arah Ina dengan mata yang merah menyala. Darah Ina berderau. Dengan baki semangat yang ada, Ina terus bingkas bangun, hempas tutup pintu bilik tu dan lari masuk bilik utama. Ina baring sebelah kawan dia dan selubung seluruh badannya bawah komforter. Masa menyuruk tu, dia perasan ada lagi satu bayangan hitam merayap kat luar tingkap tepi aircon. Ina menggigil ketakutan. Tiba-tiba, zap! Ada tangan sejuk pegang bahu Ina dari belakang. Ina menjerit, Allahu Akbar, sekuat hati. Nasib baik, rupanya kawan dia yang terjaga dari tidur. Esoknya, Ina ikut melawat kampung kawan dia. Ina rasa sangat tak sedap hati bila tengok sebatang pokok pisang kat depan rumah dorang, seolah-olah ada benda tertanam kat situ. Nak dijadikan cerita, seminggu je lagi sebelum majlis kahwin, kawan dia tiba-tiba tawar hati dan dorang putus tunang. Paling kejam, sihir pemisah tu dah berjaya manipulasi keadaan sampai seluruh keluarga kawan dia benci gila kat Ina. Dorang tuduh Ina yang jadi batu api punca majlis batal. Niat Ina cuma nak tolong halang sihir, tapi akhirnya dia yang jadi mangsa fitnah dan jatuh sakit teruk.